So Tuan rasa macam manusia ni dah lebih 300,000 tahun kat bumi. Okay, sebab keperasan tak yang Luqman ada sebut bahawa antara pendapat Luqman dia tak ada angka bila Nabi Adam turun. Aku dengan Dr. Zamir selalu bergaduh dua orang. Dr. Zamir cakap apa? 14,000. 50,000 tahun yang lalu. Oh, 50,000. Aku cakap 10. Uish. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Kabil dan Habil tahu bertani dan berladang. Ada salah satu benda mesti terbesar dalam sejarah ialah sekira-kira 10,000 tahun yang lalu, kehidupan manusia daripada pengumpul pemburu, masuk hutan, kumpul buah-buahan ataupun memburu, tiba-tiba manusia out of nowhere nak bertani dan berladang. Kalau ikut saintis, bertani dan berladang ni, benda kau boleh dapat hari ni kau makan esok, kenapa tiba-tiba kau nak kena tunggu sebulan dua baru kau boleh dapat makanan? Huyo. Kenapa kau nak kena membazir masa, sedangkan membazir masa kau kena ada sistem kau kena simpan, kau kena bina gudang nak bagi makanan yang kau kumpul tu. Benda tu lagi banyak membazir tenaga berbanding kau memburu, kau makan, kau kumpul tu. Tapi kenapa out of nowhere manusia berubah? Saintis berbeza pendapat, bergaduh, belum settle lagi pada hari ini. Kenapa manusia tukar daripada dia memburu dan mengumpul kepada hunter, kepada berladang? Bila kita tengok sejarah Nabi Adam, Habil Kabil juga, diorang tak memburu macam... dia tak amalkan tu. Kalau kita baca dalam Quran, hadis dan sebagainya, Kabil dan Habil dah tahu barangkali inilah ilmu yang diajarkan. Oh, tu pendapat tuan ni adalah... Ya, itu kena. Kalau Zamir pula, dia pegang 50,000, 60,000 tahun sebab revolusi kognitif yang berlaku. Revolusi kognitif ni adalah berlaku apabila saintis tengah otak. Manusia mula memandang sesuatu sebagai simbolik. Simbolik ni melahirkan bahasa, melahirkan budaya, melahirkan agama dan sebagainya. Revolusi yang ada pada tu. So kalau betul 10,000 dan 10,000 tahun yang lalu ni juga, for the first time, lepas manusia berladang, baru tamadun lahir. Kenapa? Bila manusia ada bekalan makanan yang banyak, akhirnya ada surplus ni. Tapi nak mengawal makanan yang ada dalam tu, manusia perlu ada ilmu kira-kira. Nak mengira stok keluar masuk, ilmu rekod kena bertulis. Nak kena bertulis, okey, hari ni gandum berapa keluar, berapa nombor dia. Manusia kena tahu baca bintang. Nak tengok cuaca sesuai atau tidak. Boleh baca cuaca dan sebagainya. Manusia perlu tahu ilmu kejuruteraan. Nak kena buat saliran air. Manusia bila dah ada macam ni, bila surplus tu, akhirnya orang boleh berpopulasi, boleh berkembang. Berkembangnya populasi, perlu ada undang-undang. Nak kawal, tidak ada orang akan merompak, mencuri dan sebagainya. Perlu ada ketua. Tapi macam mana ketua tu nak lahir, nak pilih? Adalah kepercayaan, contohnya ketua ni adalah anak Tuhan. Ketua ni adalah anak dewa-dewi. Kalau kita tengok mitologi kan, biasanya raja-raja pertama dalam kerajaan-kerajaan awal adalah mereka yang selalu dikaitkan dengan entiti-entiti. Pertanian ni melahirkan tamadun. Bila dah ada semua tu, lahirnya kota lah. Bila dah ada undang-undang, dah ada ilmu yang cukup, engineering dan sebagainya. Sebab itu revolusi pertanian 10,000 tahun yang lalu ni adalah benda yang sangat besar. Oh, so pendapat tu adalah Nabi Adam AS yang membawa turun ilmu. Mungkin, tapi dekat komen yang channel Yukas tu ada orang tu, aku dengan Luqman semua kita orang pegang kepada pengecualian Adam lah. Nabi Adam AS bukan produk evolusi, adalah ciptaan Allah pada syurga. Tapi antara benda yang tu, sebab ada yang tak setuju, sebab bila kita cakap macam ni, Nabi Adam bukanlah manusia yang pertama. Tapi ada orang yang bagi hipotesis yang buat aku main belum tau. Dia cakap kita masih boleh berpegang pengecualian Adam, tapi Nabi Adam dan Hawa dicipta kat syurga, masa dekat syurga dengan bumi lain. Ketika dicipta tu, masih lagi manusia yang pertama. Faham. Jadi masa dekat bumi dengan syurga lain. Faham. Jadi masih lagi manusia yang pertama, dan akhirnya diturunkan masa dekat sana dengan bumi lain. Boleh jadi yang di bumi ni dicipta selepas tu untuk get ready tentang perturunan. Persiapan yang ada pada tu. Diturunkan kepada khalifah. Di muka bumi khalifah yang pertama. Apa hikmah di sebalik, katalah tuan punya teori ni betul kan, apa hikmah di sebalik
Allah tak ceritakan yang ada manusia lain dah kat bumi masa diturunkan Nabi Adam kalau tuan rasa? Hikmah dia, Tak diceritakan. Like what's the point? Tak ada satu riwayat mengatakan Nabi Adam turun memang dia dah ada orang untuk diorang bercampur. sebab aku rasa sebab Allah nak kita mencari ilmu tu. Contohnya pencarian tu kan dia punya nikmat dia. Siapa yang tahu mencari, contohnya banyak nabi-nabi pun mencari pencarian. Contohnya Rasulullah dia nak kenal Tuhan. Dia bukan out of nowhere apa. Tu dia pergi apa? Dalam gua dan sebagainya. Jadi pencarian tu adalah satu misi dia mengembangkan tamadun. Dia mengembangkan bagi kita lagi kritis. Kita jadi manusia yang lebih baik bila kita faham tu semua. Contohnya dari pencarian ni banyak yang kita belajar. Contohnya pencarian ni banyak yang kita belajar. Kita belajar tentang sistem yang terbaik untuk mentadbir manusia dalam sejarah. Bila kita korek sejarah, kita belajar untuk apa? Kita belajar 300,000 tahun yang lalu bahawa macam mana untuk usaha apa? Nenek moyang kita nak survive dan sebagainya. Bila kita mencari benda-benda tu, kita apa, dalam pencarian tu kita akan belajar banyak benda daripada Allah cerita, daripada dah ada sekian-sekian. Bila kita mencari ni, kita tahu yang berlaku revolusi kognitif, kita tahu yang apa, berlaku revolusi pertanian, kita tahu yang bila pakaian pertama apa wujud, kita tahu yang bila bahasa pertama lahir, orang berbahas tentang evolusi bahasa dan sebagainya, orang mencari, mengkaji. Jadi banyak ilmu-ilmu yang lahir. Faham? Ini hikmah dia. Boleh saya tahu macam kan tuan cakap tuan berpegang 10,000 tahun lepas sebab manusia baru start bertani dan berladang. Apa dia punya bukti dia masa tu kita start bertani berladang 10,000 tahun lepas? Bukti. Sebab kita tak jumpa apa-apa kota lagi awal, lagi tua daripada 10,000. Kita tak jumpa. Sebab sebelum 10,000 tu kita hanya jumpa penempatan kecil dalam gua. Kita tak jumpa apa. Contohnya kalau kita nak, boleh je kita nak apa, nak dibang 10,000 tahun dulu manusia bertani. Jadi kita kena jumpalah alat apa, alat pertanian yang apa, yang 30-40,000 tahun yang lalu. Okey. Kita tak jumpa. 40,000 tahun kita jumpa alat-alat batu yang special untuk memburu. Yang kita jumpa adalah 100,000 dengan 50,000 tahun. Kita nampak perkembangan teknologi batu pada ketika itu. Saintis dia boleh buat apa, kategori apa, teknologi batu setiap zaman. Okay. So tuan tulis buku Jangan Selewengkan Sejarah Melayu. Kenapa kita kena tahu sejarah Melayu? Dia banyak. Orang ingat kalau nak baca sejarah ni, kita kena baca sejarah bangsa kita je. Tak. Daripada sejarah Melayu, saya kenal sejarah Korea, saya kenal sejarah Jepun, saya kenal sejarah India. Contohnya dalam buku tu, saya nak lawan geng Chola. Geng Chola ni kalau yang tak tahu, kalau kita tengok buka TikTok, video-video sejarah Melayu, mesti ada yang klip. Geng-geng ni dia percaya pada superiority satu dinasti dekat India, dinasti Chola. Okay. Jadi bila saya nak mencari pasal sejarah Melayu, saya nak kena lawan sebab diorang klaim apa? Diorang klaim bahawa contohnya kerajaan Langkah Sukar, kerajaan Kedah Tua dan sebagainya adalah dibina oleh orang India, dibina oleh Raja Chola. Jadi saya nak dibang tu, saya kena belajar sejarah India. Oh, rupanya Raja Indah Chola pernah serang Kedah Tua, tapi pada tahun 1040 something macam tu. 1040 masih lebih kurang macam tu. Sedangkan Kedah Tua dah wujud abad kedua. Okey. Yang kedua, dah cakap apa? Sebagai contoh apa? Orang Melayu beragama Hindu-Buddha. Diorang claim pada agama Hindu-Buddha ni adalah apa? Diorang punya apa? Maknanya orang India lah bina. Sedangkan diorang berpendapat bahawa agama itu menunjukkan bangsa. Saya cakap, dinasti Tang dekat China beragama Buddha. Kenapa awak tak claim dinasti Tang agama orang India punya apa? Dibina oleh orang India? Saya cakap dengan dia, orang Tamil adalah orang Dravidian. Bahasa awak dipertuturkan dalam keluarga Dravidian. Sedangkan Sanskrit yang menjadi lidah agama rasmi Hindu adalah Indo-Aryan. Lagi dekat bahasa Sanskrit dengan bahasa Inggeris daripada bahasa Sanskrit dengan bahasa Tamil. Ya? Maknanya agama itu dibawa oleh orang Indo-Aryan. Awak Dravidian. Jadi maknanya agama Hindu ni bukan special untuk semata-mata orang Tamil dan sebagainya.
Orang Hindi dekat utara, orang Hindustan tu lagi dekat dengan orang Parsi daripada orang Tamil. Lagi dekat dengan orang Parsi. Lagi dekat dengan orang Greece, Yo. orang Itali. Random gila. Contohnya kan, dalam mitologi Hindu, saintis dapat jumpa bahawa Zeus ada dalam mitologi Hindu, tapi nama lain. Orang-orang Hindu ada ni berkongsi dewa yang sama. Kejap, Zeus? Zeus, dewa peti. Wujud dalam apa? Dia ada nama yang berbeza dekat dalam mitologi Hindu. Ada nama yang berbeza dalam mitologi Hindu. Ada nama berbeza dalam mitologi Yunani. Dia sama. Bila saintis dia tengok bukan bahasa je, budaya. Maknanya dia ada keluarga besar lah. Indo-Eropah. Dalam Indo-Eropah dah jumpa persamaan budaya, persamaan bahasa. Bermasa satu masa dulu ada satu puak yang melahirkan keluarga bahasa Indo-Eropah, termasuklah Sanskrit dan orang-orang India Utara. Benda yang ni, rupa-rupanya saya nak defend sejarah Melayu, saya terpaksa baca sejarah dunia. Contohnya, diorang claim ni tak adalah masuk dalam tu, diorang claim yang baru ni kan. Saya pernah buat video, diorang kata orang Melayu ni tidak ada tamadun. Kenapa? Kau ikut agama bangsa Arab. Saya cakap dekat dia, agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha dekat Nepal. Agama dia sampai ke Jepun. Orang Jepun, kalau pergi ke Jepun, kuil Buddha terbesar dekat sana masih ada. Dan Manara, abad ke-7 orang Jepun sejauh tu. Apa kita nak cakap orang Jepun tak bertamadun? Jadi daripada sejarah, saya tahu sejarah dunia. Saya baca, apa yang jadi adalah bila kita baca sejarah kita semata-mata, kita akan dalam bubble kita. Bubble tu akan meletup bila kita baca sejarah luar. And apa yang jadi kat tuan disebabkan tuan nak nak melawan tu memang secara tak langsung dia saya mampu tulis kitab Tamadun Mesir Purba. Saya sedang tulis sekarang ni kitab Tamadun Manusia secara terpenuhnya. So bahasa Melayu dulu bahasa Sanskrit lah? Tak, bahasa Melayu Australia. Tapi kita ada pinjaman bahasa kita ambil sebab orang Melayu pernah anut agama Hindu-Buddha. Sebelum tu animisme. Ketika zaman Hindu-Buddha ni pengaruh daripada India masuk ke dalam tamadun Melayu, dan kita ada dia mula bahasa Melayu pada ketika tu mula menyerap banyak masuk perkataan Sanskrit ke dalam. So asal ni sebenarnya dekat bagi Semenanjung ni bahasa apa first kali? Kalau kan kita tak ada yang rekod terawal bertulis bahasa Melayu lah. So kita itu ada yang paling batu awal. bersurat dekat Semenanjung lah. Batu bersurat Terengganu itu adalah rekod bertulis terawal. Sekitar berapa tahun dulu? Ya. Berapa tahun dulu tu sekitar? Kalau dekat Sumatera, kita ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Talang Tuo dan beberapa prasasti lain zaman Sriwijaya dalam bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu kuno. Okey. Dia ada beza lah sebab bahasa pun berevolusi. Bahasa Melayu kuno adalah ketika zaman Sriwijaya ni Empayar Buddha. Jadi banyak penyerapan kata-kata Sanskrit ke dalam dia. Dan bila orang Melayu peluk Islam, Taman Melaka, diorang ambil banyak perkataan Parsi dan Arab, masukkan ke dalam bahasa Melayu, jadi bahasa tu dah berbeza. So zaman Kedah tu bahasa tu Melayu lah? Saya boleh cakap nenek moyang kepada orang Melayu. Ya. Nenek moyang? Sebab boleh kata kita boleh panggil itu bangsa Melayu. Sebab definisi Melayu pada ketika itu belum terlengkap kita Melayu yang kita kenal pada hari ini. Secara genetik dia, kita boleh cakap bahawa dibina oleh nenek moyang orang Melayu. Tapi bahasa kita tidak ada rekod bertulis lagi yang kita jumpa. Kedah tua punya? Kedah tua. Yang ada kita adalah batu bersurat kecil yang ditinggalkan oleh pedagang. So Kedah tua sekitar abad kedua? Dia paling awal lah. Walaupun ada yang claim 700 tahun sebelum Masihi. Saya ada konsult Dr. Nasha cakap ada apa, dia tarikh 700 tahun sebelum Masihi itu tak decisif lagi. Masih ada banyak lompong. Perlu pembuktian yang lebih mendalam lah. Jadi nak selamat yang dah betul-betul confirm adalah abad kedua Masihi. Okay, ini agak random. Tapi saya nak tahu, adakah tuan ada terbaca ataupun tertahu tentang banjir besar Nabi Nuh? Apa? Banjir besar Nabi Nuh AS. Okey. Ini soalan menarik. Banjir besar Nabi Nuh ni. Kalau perasan, dalam mitologi bangsa seluruh dunia, diorang berkongsi mitos banjir besar.
Oh. Orang Cina ada mitos banjir besar dia. Orang asli dekat Malaysia, Proto Melayu. Maksudnya mitos bangsa diorang, bukan agama. Ya, dalam dia tak ada kait dengan Islam lah. Orang ingat Tak, agama diorang lah, agama diorang maksudnya. Ya, dalam diorang punya kepercayaan mitologi diorang. Okay. Contohnya dia kita ingat dalam agama Ibrahim je tau. Dalam Kristian, Yahudi, Islam je pasal banjir besar. Tak, dia dalam mitologi Korea dia, mitologi Tamil, mitologi semua mitologi hampir kalau bangsa-bangsa awal yang bina peradaban awal, semua ada kisah banjir besar diorang.